Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Hari ini saya nak tunjukkan makanan famous dari orang Arab. Sebelum tu, subscribe my channel. Jangan lupa tekan bell button. Mari kita tengok. Mula-mula potong roti putih macam ni. Lepas tu panaskan kuali, masukkan 5 sudu minyak masak, 1 sudu minyak sapi. Goreng keping roti itu sampai garing dan tepikkan. Letak kuali, taruh 2 cawan susu segar. Apa brand pun boleh taruh. Dan panaskan. Ambil cawan, taruh 2 sudu kecil tepung custard, bancuk dengan susu. Taruh garam sikit dan tutupkan api. Kepingan roti tadi goreng tu letak dalam mangkuk. Lepas tu taruh setengah cawan sirap gula. Adunan kuali tu taruh. Ambil badam dan gajus, potong kecil-kecil, taruh dalam tu dengan hias. Senang kan nak buat Arabian pudding? Suka video saya, subscribe, like and share. Indian makanan dan masakan mamak. Type dekat komen, saya boleh ajar dengan cara senang.